Data yang kita bubuh kat stesen minyak, skamer boleh dapat tau. Macam-macam cara dibuat oleh pihak yang tak senang dengan kerajaan Madani. Ada saja modal nak burukkan kerajaan. Kalau sebelum ini, heboh kritik sampai keluar maki hamun kerana kerajaan syaratkan hanya mereka yang ada IC dan lesen memandu saja yang layak mendapat subsidi RON 95. Kali ini muncul pula audio yang tular di WhatsApp. Dalam audio itu, kononnya rakyat kena berhati-hati mengisi minyak menggunakan IC. Kerana katanya, skamer boleh curi maklumat dan gambar dari IC untuk buat kerja penipuan. Untuk maklumat siapa yang dah bubuh minyak tadi dekat stesen minyak, minta hati-hati. Sebab data yang kita bubuh kat stesen minyak, skamer boleh dapat tau. Isteri saya bubuh minyak tadi hak yang subsidi ya. Skamer ambil maklumat. Semua habis dengan gambar-gambar semua mereka buat berguna untuk skamer. Hati-hati. Ni saya on the way nak buat laporan polis dekat Balai Bertemu. Hati-hati lah. Tapi bila kita semak betul-betul, audio itu sebenarnya palsu. Ia hanya cubaan nak timbulkan panik supaya rakyat hilang kepercayaan pada usaha kerajaan. Lagi malang, audio yang sama dah banyak kali di-forward. Entah berapa ramai yang dah dengar dan entah berapa ramai pula yang terus percaya bulat-bulat. Sedangkan tujuan sistem IC di stesen minyak jelas. Kerajaan nak pastikan subsidi minyak sampai kepada warga negara yang betul-betul layak dan menghapuskan keterisan yang selama ini banyak merugikan duit rakyat. Tapi biasalah, ada pihak yang tak puas hati, mereka sanggup sebar cerita menakut-nakutkan orang supaya orang marah dan hilang keyakinan pada usaha kerajaan. Kalaulah kita fikir logik juga, tak masuk akal langsung dakwaan kononnya skamer nak curi data di stesen minyak. Nak intai IC orang satu-satu, kerja yang paling tak efisien. Realitinya, maklumat peribadi kita ni dah banyak kita dedahkan sendiri. Masa buka akaun Shopee, daftar GrabFood, guna online banking, isi maklumat untuk e-wallet, malah masa daftar nombor telefon dengan telco. Semua tu jauh lebih mudah untuk skamer curi berbanding nak curi data di minyak. Yang kelakarnya, dalam audio tersebut siap sebut kononnya nak membuat laporan polis. Kalau benarlah, patutnya disebarkan sekali laporan polis untuk mengesahkan cerita itu. Tapi tidak, hanya rakaman suara dan menyebarkannya. Jelas sekali nak mencipta naratif palsu semata-mata. Masalah besar sekarang ni ialah sikap sesetengah orang yang terlalu mudah percaya bila terima mesej atau audio sebegini. Lepas tu, terus forward tanpa semak kesahihan. Kesimpulannya, audio yang tular ini hanyalah satu lagi percubaan pihak tertentu untuk mencipta persepsi buruk terhadap kerajaan. Jadi jangan panik, jangan mudah percaya dan jangan jadi penyambung maklumat palsu. Fikir dulu sebelum tekan forward. Sebab makin banyak kita sebarkan perkara palsu, makin mudahlah agenda mereka untuk mengelirukan rakyat.